Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma hari ni aku nak tunjuk tentang kamera ni. Ni sekarang ni audio yang korang dengar adalah audio tanpa mic ni, aku tak hidupkan lagi. Kita tengok dulu. Korang dengar dulu audio, mungkin ada bunyi mesin rumput belakang tu Kita dengar dulu. Ni aku nak on dia kamera ni, sekejap kita tengok. Tu saya on dulu, nanti korang boleh lihat penampilan dia macam mana. Okey. Dah on dia akan keluar macam tu lah. So kat sini memang bunyi dia agak riuh sikit, ada bunyi kenderaan dan sebagainya. Nanti kita pakai mic ni, kita tengok ada bunyi-bunyi macam mana. Kita dengar. Dia akan connect ke kamera ni, atau tahu dia auto connect ataupun dia auto connect. Adakah audio akan terakam daripada ni dia dah, dia terus rakam menggunakan mic ni test. So adakah dia terus pakai mic ni? Tadi kau dengar bunyi mesin rumput kan dengar tak? Kena nak hujan pula Tapi view memang cantik kat sini. Okay, aku try stop kejap, takut dia rakam double Dah stop kejap. Kalau aku nak stop, aku boleh tekan button dia. Ada dua button kat atas ni. Kalau tengok atas ni ada button record dia dan button untuk on off dia sebelah sini. On off dia, nampak. Kita try off dulu. Okey, ni aku dah tekan semula button record. Kau boleh dengar bunyi audio pak. Dia macam ni. Ada tampilan kalau kita rakam menggunakan kamera ni. Ni dia punya wallpaper lah. Test. Dia aku tekan jap. Okey. Kita boleh hide. Dia punya tampilan ni kita boleh. Kalau kita tekan, kita nampak ada punya indikator untuk ni audio tak tahu dengar tak sebab mic aku ngadap sana kan. Indikator untuk light dia. Kita tak nak macam ni, kita boleh tekan balik. Dah ada ni gambar wallpaper aku upload lah. Upload kena dekat app dia. Okey, ni audio dia kalau kau dengar. Ada dengar bunyi mesin rumput tak belakang? Mesin rumput. Dengar bunyi petir, dengar tak? Bunyi petir tengah nak hujan ni. So ni mic preview daripada Insta360, built-in GPS dan mic lah. Dia ada yang jam tu aku ada bawa tapi tak malah nak pakai jam sebab aku sebenarnya mula aku dapatkan mic ni sebab untuk GPS. Tapi sebabkan jam aku pakai jam, tak bawa pula jam Jam tu boleh heart rate dan boleh baca nadi apa semua kan. Speed pun boleh, aku pakai jam tu je lagi senang. Jadi mic ni untuk rakam macam ni lah. Kalau aku tak bawa jam, mungkin aku boleh pakai GPS dekat jam ni. Ui, petir dia. Kau nampak tak? Nampak tak? Gila. Ni kalau aku terbang drone tadi. Ini kalau aku terbang drone tadi, mantap ni. Aku ingat terbang drone. Okey, dekat sini kita boleh nampak nampak dia punya GPS. Nampak ikon GPS, nampak tak? Tak tahu dia fokus ke tak Ada GPS atas ni. Wow. Dengar. Ini gila-gila punya hujan dengan ni. Sekejap kita try. Saya tak boleh pusing pula tengok ni. Aku baru nak tunjuk awan tu. Aku nak tengok dekat preview aku lah. Tak apa. Ni sekarang ni GPS 3. Nanti aku akan keluarkan speedometer. Aku tak tahu, rasa speedometer dia kat sini tak boleh slide pula Kalau tengah cakap, kita cuma boleh touch untuk hilangkan dia punya indikator record dan mic. Kalau kita tekan balik, dia akan keluar macam tu lah audio kita. Untuk noise reduction aku tak sure. Kau dengar ke tak bunyi mesin rumput? Kalau aku tala ke sana mungkin dengar lah kot ataupun ada button untuk noise reduction, tapi aku tak pernah cuba lagi. So kalau mic macam ni terletak je kat sini. Jadi dia gaya dia macam ni lah kalau kau pakai kan. Sekarang ni aku berada di Felda Tenggaru 3. Tadi pagi bukan fly, kita kerja keluar tu nampak kabut pagi. Cakap lah, wah view pagi ni. Baiklah aku ni pergi kerja kan. Kalau tak pergi kerja, aku berhenti naikkan drone tu, terbang. Mungkin awan kapet. Memang awan dia kabut tebal rendah gila. Kau boleh tengok video ni. Tapi video dekat tengah bawa kereta tak nampak sangat lah. Kalau fly drone nampak. Dengan mata kasar boleh nampak. Sekarang ni aku petang-petang ni tak tahu nak gimana. Kita santai-santai dulu, rehat-rehat macam tu. Dan ni aku lepak keluar. Aku ingat tadi nak fly drone, tapi malah nak keluar, nak set up macam tu kan. Jadi aku lepak tepi ni, kita review aku punya mic ni.
Nampak mic aku. Oh nampak dia hijau, nampak dia punya apa tu? Wallpaper dia. Ni sekarang ada bunyi macam rumput. Aku tak tahu noise reduction ni macam mana. Kalau daripada awal tadi, yang video mula-mula ni, masa aku intro tu, tu memang aku tak pakai mic ni. Aku pakai internal mic daripada kamera. Sekarang ni aku dah pakai mic. Adakah audio dia boleh cantik pula awak bersikap budak ni. Okey, jadi itu saja untuk sedikit review. Jumpa lagi untuk next video. Kita test audio dia, noise reduction dan sebagainya. Kita bersikal ni. Oh lawa lah bersikal. Alamak. Okey, jadi kita jumpa lagi untuk next video insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak off pun boleh off pakai kat sini ya. Kita off kat ni, kat remote ni.